kita punya nancis pistachio kita dah keluar dah panas-panas daripada tempayan hampa. Kita potong nancis ni. Tu dia ada kerak lagi buat hidung pun dah pistachio dah hampa. Lepas tu ni kita punya topping ni adalah crunchy pistachio. Viral hampa, viral. Pistachio ni Mami nak tunjuk apa? Pistachio hampa. Hai semua. Okey, hari ni kita nak buat nancis. Okey, kadang-kadang Mami hampa semua tahu kan nancis viral. Okey, kita ada bawa keluar terbaru iaitu nancis pistachio. Ni kita punya nancis lah, sedebuk dalam nancis roti kita ni. Ni kita nak buat pelbagai nancis ya. Yang nombor satu ni adalah pistachio. Yang ini semua kita akan buat nancis viral, nancis Nutella, nancis spicy, nancis no topping. Ni nampak ni. Nyut. Nyut ni lah. Viral. Tadi pistachio yang ni kita ada garlic. Okey, ni kita punya nancis garlic. Lepas tu kita ada nancis no topping. Kalau siapa yang kosong lah. Topping, kosong, tak ada topping atas dia. Okey, yang ni kita akan buat nancis viral. Ni kita punya nancis viral kita. Satu kita ada nancis spicy. Okay, spicy Mami akan letak cheesy atas dia. Korean? Betul, ya betul. Kita ada nancis Nutella lah. Siapa yang suka Nutella, dia boleh ambil. Dia boleh order. Actually nancis Nutella ni pun sangat sedap. Dia tak manis hampa, tak manis. Tu dia kita tarik ke atas. Kita ada 6 nancis dia dekat kedai Mami kat Beritalam Madinah Subang 2. Kita ada nancis no topping, kita ada nancis viral, kita ada nancis pistachio, kita ada nancis Nutella, kita ada nancis garlic dan kita tak lupa juga semua manis-manis. Kita ada nancis spicy yang kau. Dengan pistachio, cheese panjang elok. Cheese memang penuh, sos pistachio crunchy. Combination dengan nan panas tu memang sedap. Buka pada hari Selasa sampai hari Ahad hampa. Buka 11 pagi sampai 10.30 malam. Kita ada special nancis viral dan biryani talam kita. Di biryani talam Madinah Subang 2. Apa-apa ramai buat sampel.